Assalamualaikum, saya Wan Muhammad Ali. Saya sedang usaha untuk dapatkan 100,000 subscriber di Facebook saya. Dan saya telah pun melakukan beberapa aktiviti dan juga strategi yang mana dalam tempoh 3 hari saya sudah dapat tambahan 3,000 subscriber baru dan masih lagi growing, masih lagi meningkat. Selain daripada subscriber, Alhamdulillah saya juga dapat buat duit daripada konten-konten yang dihasilkan daripada beberapa aktiviti affiliate lah. Jadi kepada anda yang berminat untuk tingkatkan subscriber, belajar macam mana cara untuk tarik subscriber baru, macam mana nak bina konten, nak menggunakan AI untuk menghasilkan konten-konten yang berkualiti, InsyaAllah saya akan kongsikan ilmu-ilmu ni ataupun strategi yang saya buat dan juga data-data yang saya dapat. Maksudnya data-data ni maknanya dari segi berapa subscriber yang saya dapat, berapa jumlah income yang saya dapat daripada Facebook ni. Kalau anda nak jadi subscriber, hanya RM9.90 sahaja sebulan, anda akan dapat belajar semua benda ni. Dan saya juga akan buat kelas secara live di Facebook khas untuk subscriber ni saja. Yang kelas itu saya akan buat insyaAllah 1 bulan sekali. Setiap bulan tu saya akan bagi report lah aktiviti yang dia buat, berapa peningkatan subscriber, berapa jumlah pendapatan dan sebagainya. RM9.90 tu tak tinggi pun. Anda belanja makan minum hari-hari pun dah habis dah. RM9.90 tu kan lebih daripada RM10 perbelanjaan harian. Ini 1 bulan RM9.90 anda akan dapat ilmu berguna dengan menjadi subscriber Facebook saya insyaAllah. So kita jumpa dalam grup subscriber dan juga kelas nanti untuk belajar lebih lanjut berkaitan dengan strategi meningkatkan follower di Facebook. Jumpa lagi. Bye.